Saya dah hilang soalan. Habislah! Nak berlangkah! Serahkan dia pada saya. Saya dah buat keputusan. Saya akan daftar pertandingan Spin Fighters dan gunakan Skyflame untuk menang kejuaraan untuk ayah. Baiklah, cuba kamu gunakan casing. Spin Fighter, dilancarkan! Fire Impact! Jangan lupa tonton siri animasi baru Spin Fighters setiap Sabtu jam 11 pagi di channel YouTube Spin Fighters MY. Wah, manisnya air plastik ni. Ada raksasa. Lari dari saya. Kalau tak dapat kerja, mengaku je lah. Tengoklah kehebatan meriam saya. Permulaan hari yang baik. Ha? Alamak. Alamak, Foxmoss, maaflah. Rakun, Blue Bear, apa yang kecoh-kecoh ni? Kami berdua tengah main permainan raksasa air. Hey Foxmoss, awak tengok sama tak? Raksasa air mana wujud lagi? Misi kecemasan. Ada raksasa air telah muncul di hutan. Raksasa air? Cepat balik ke pangkalan. Terima. Cepat, mari kita bertukar sekarang. Kita bertukar sekarang. 1, 2, 3. Tepat pada masanya. Mata-mata, pancarkan gambar yang diambil oleh tweet tadi. Semua lihat. Ini gambar raksasa air yang diambil oleh tweet. Semua haiwan takut nak minum air di sungai lagi. Raksasa air memang wujud. Hanya dengan gambar ni, tak bermaksud ia betul-betul wujud. Dan siasat nanti mesti kita akan tahu. Sebelum terlewat, lebih baik kamu bertolak dan siasat dengan segera. Baik. Tweet, awak teruskan menyiasat dan laporkan. Baik. Mulakan semuanya. Apa yang mereka bincangkan tu? Betul ke awak nampak? Memang betul. Dia panjangkan lehernya dan buka mulut luas-luas. Dia sedut air tasik. Takutnya saya. Awak semua jangan pergi dekat. Hai semua. Tumpah tanya, betul ke kat tepi tasik ada? Ada raksasa datang. Kejadian ni betul-betul berlaku. Di sini ada kesan tayar. Foxmoss, Blue Bear. Tadi saya dah jumpa saksi yang nampak raksasa air tu. Saya pula jumpa kesan tayar. Mesti ada muslihat tentang kes ni. Ada panggilan dari tweet. Saya jumpai sesuatu yang pelik. Sila lihat.
Gambarnya tak berapa jelas. Tweet, boleh dekatkan lagi tak? Baik. Kita dah masuk kawasan hujan. Sila jawab. Tweet, sila jawab. Tweet, sila jawab. Alamak, panggilan terputuslah. Itu mesti raksasa air. Tweet dah ditangkap raksasa. Ada yang tak kena ni. Petunjuk utama yang kita jumpa adalah kesan tayar. Baiklah semua, mari ikut saya. Raksasa air! Jangan lari! Cepat lepaskan saya! Apa tujuan sebenar awak hasilkan robot raksasa air ni? Saya cuma nak sedut air tasik dan menari dalam hujan. Aduhai, cepat lepaskan saya! Saya tak nak. Cepat teman saya menari dan bermain. Tweet. Misteri dah terungkai. Rupanya semua ni angkara clownfish. Baru tahu ke? Lembabnya mak semua. Ini ke yang mereka nampak sebagai raksasa air? Tepat sekali. Inilah ciptaan terbaru saya, karakter raksasa. Tak sangka takutkan haiwan lain. Lagi seronok dari main lomba air. Sekarang saya nak pergi bersia-sia. Mesti semua ketakutan bila tengok saya. Saya takkan biarkan awak teruskan. Memalukan betul lah. Kenapa licin sakti? Saya jadi tak stabil. Lakun, jangan risau. Saya ada cipta alat elak licin. Password anti licin. Lihatlah kehebatan senapang saya. Bila dah tak licin, jangan harap dapat tembak saya. Rasakan ni, super yoyo. Kata, cepat lari. Clownfish, jangan lari. Apa ni? Selamat tinggal. Kami nak pergi takutkan haiwan lain pula. Cepat kejar. Hei, awak datang sini bukan untuk selamatkan saya ke? Apalah. Selamat pun. Tak dapat kejar. Pak Bos, Bluebird. Mari kita himpit dia. Baik. Cuba nak halang saya, tak semudah tu. Semua pelicin. Saya dah hilang soalan. Habislah, nak berlangkah. Serahkan dia pada saya. Panggilan ke Fox Force. Cima, teruskan. Ada ke cara nak hentikan semburan airnya? Serahkan pada saya. Bom pelekat. Sasaran dikunci. Rasakan hentakan ekor saya. Clownfish, permainan yang lama. Apa yang dah jadi ni? Kasarnya. Apa yang awak cuba buat? Mestilah untuk halang kerja jahat awak tu. Tuan, tengok depan. Ada pokok. Saya benci awak. Tak nak main lagi lah. Selamat tinggal. Pergi
Lega semua selamat. Mereka dah pun pergi. Sama-sama. Ini memang tanggungjawab kami. Blue Bear, jom kita balik sambung main permainan raksasa air lagi. Awak nak main lagi? Wow! Kami mendahului. Wow! Hui! Ho! Tempat pertama milik saya. Biar saya cuba. Dah mendahului awak. Apa? Saya pergi dulu. Saya menang lagi. Kita kalah lagi lah. Tak mampu kalahkan ketua. Hebatnya ketua. Dah tentulah. Saya berlatih dengan gigih setiap hari untuk jadi ahli jungle agent. Awak berdua kena berusaha. Dah lewat ni. Cepat balik rumah untuk makan. Ya, baiklah, Mak. Mari bertanding lagi esok, ya? Selamat tinggal, ketua. Apa pula ni? Setelah bersusah payah, akhirnya sampai juga ke hutan ni. Wah! Ijih yang jarang ditemui. Sumber air yang berterusan. Tumbuh-tumbuhan mutasi. Semua sumber yang indah dan berharga ni akan jadi milik saya buat selamanya. Tak lama lagi. Betul, kat sini tempatnya. Sumber yang berharga, saya datang! Apa yang berlaku ni? Tolong! Sudah dahsyatnya! Bagus sekali. Kilang nombor 2 saya akan bertapak kat tempat ni. Siapa awak? Cepat alihkan benda ni. Ini adalah rumah kami. Dengar sini ya. Tempat ini akan jadi milik saya mulai sekarang. Kalau awak tak nak pergi, kumpulan askar saya akan hapuskan awak. Apa benda pula ni? Semua askar halau semua makhluk ni. Alamak, semua cepat lari! Lari! Ikut mak ya. Cepat, minta bantuan dari jungle agent! Tak, mereka semua mesti akan hancurkan kampung ni. Saya takkan biarkannya. Hei penjahat, tinggalkan tempat ni. Aku tak takut dengan awak. Saya akan lindungi kampung ini. Rakun! Aduh. Rakun! Komander dah panggil. Marilah pergi cepat. Kan saya dah turun kat bawah ni. Jangan bergaduh lah. Tadi dengar bunyi kuat dari arah sana. Mungkin hutan dah diceroboh. Cepat hubungi ibu pejabat untuk tengok keadaan dekat sana. Perhatian para ejen. Kecemasan berlaku di kampung Serigala. Rakun, awak semua pergi tolong cepat. Ya! Penjahat
tak berkesan? Rasa gigi serigala saya. Aduh. Aduh, gigi saya. Dahsyatnya. Awak semua tak boleh naik. Apa yang awak nak buat dengan kapak tu? Awak semua main tipulah. Bukan Ketua Au. Kenapa dia masih ada kat sana? Tiang tu tak mampu bertahan lama. Dia dalam bahaya sekarang ni. Saya hampir terjatuh tadi. Anak burung, pergi dari sini. Tolong saya. Ketua dalam bahaya. Supermoto. Foxmos bertukar. Jungle Agent tiba tepat pada masanya. Wah, Jungle Agent. Wah. Foxmos, awak tolong jaga budak ni. Biar saya lawan mereka. Ya, betul. Rasakan yang ni pula. Ayah. Nampaknya ia berkesan juga. Alamak, robot-robot ni memang tahan lasak betul lah. Susah nak kalahkan mereka. Saya akan menganalisisnya. Perisai luaran mereka amat keras. Rakun memang tak mampu nak kalahkan mereka. Rakun, cuba tahan mereka dengan tiang besar tu. Biar mereka tak boleh bergerak. Tiang besar? Idea yang bagus. Putus asa je lah. Awak semua takkan mampu alihkan tiang ni. Melainkan awak semua pun kuat macam saya. Jungle Agent, memang betul-betul awak ke? Ya, betul. Kami semua ialah Jungle Agent. Budak-budak yang tak guna? Berani awak semua buat hal di kilang saya, ya? Awak penjahat, kembalikan kampung saya. Tianxi. Betul tu. Ingat nama saya baik-baik. Sayalah pemilik tanah rimba ini tak lama lagi. Kita bertemu buat kali pertama. Biar saya berikan awak semua hadiah yang banyak. Apa benda ni?
awak buat hal, saya pasti takkan lepaskan awak semua lagi. Kapal udara, aktifkan penerapan cahaya. Au dah balik. Au. Budak bertuah, kamu buat mak takut. Mari, biar mak tengok kamu cedera ke? Awak tak apa-apa. Nasib baik pasukan jungle agent tiba. Marilah, kamu pergi mandi. Badan kamu sangat kotor lah. Tak ada apa. Awak pergi mandi dulu. Ish, apa benda pula ni? Ya melekit betul lah. Ketua. Nasib baiklah awak tak apa-apa. Kenapa dengan awak? Tangan saya tercedera sebab robot Profesor Tianxing hari tu. Profesor Tianxing? Berani awak cederakan kawan saya? Ini cuma kecederaan ringan. Tapi kan, sekarang kita tak boleh balik rumah. Jangan risau. Awak akan dapatkannya semula. Betul ke? Mestilah. Saya nak jadi macam pasukan jungle agent dan berlawan. Saya akan dapatkannya semula. Au, kamu dah siap ke? Mana Au? Ketua dah pergi untuk dapatkan rumah kita semula. Budak bertuah, macam mana dia boleh buat benda macam tu? Ia terlalu bahaya. Kamu berdua balik dan minta bantuan dari semua. Baiklah. Seperti yang terpapar, kilang berada di perkampungan serigala. Perkampungan serigala serta persekitarannya sedang dimusnahkan. Jadi kita kena hentikan perbuatan mereka secepat yang mungkin. Mari mulakan. Awak lupa ke meriam di pintu masuk tu? Kalau bertindak melulu, pasti akan terkena serangan lagi. Jangan risau. Selepas penyiasatan, saya dah jumpa jalan masuk yang lain. Jadi, rancangan pertempuran kali ni... Jadi rancangannya adalah menyelinap masuk melalui jalan ni dan hentikan mereka daripada musnahkan hutan ni. Tapi askar mereka tak mudah untuk ditangani. Ini adalah supermoto yang telah dinaik taraf dan diubah suai. Ia dilengkapi sistem kilat yang mampu memusnahkan semua lita askar. Wah, hebat betul lah. Kali ni kita akan tumpaskan askar tu. 3 beg galas ni ada pelbagai fungsi yang dibuat khas untuk awak. Beg galas rakun dilengkapi sayap yang boleh bawa semua ke mana saja. Beg galas Fox Moss dilengkapi peranti laser untuk melepasi semua halangan. Beg galas Blue Bear pula mampu sediakan platform eksperimen yang boleh digunakan untuk kajian dan ciptaan. Jungle Agent dah sedia, berangkat cepat. Pergi siasat kilang dan selamatkan mereka. Baik. Eagle, 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 eagle. Eagle, 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 eagle. Eagle, 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 eagle.
Kilang ni nampaknya sedang melombong biji gula yang ada di bawah tanah perkampungan ni. Sebaik saja habis digali, seluruh kampung akan runtuh. Hidung merah tu ialah sumber tenaga untuk seluruh kilang ni lah. Siapa tu? Budak ini lagi. Benda roboh, ada benda roboh. Alamak! Awak berdua, alihkan perhatian askar. Saya akan selamatkan dia. Hei! Tolong. Ejen Rakun. Macam mana awak ceroboh masuk? Askar ni gerak dengan pantaslah. Biar saya tolong awak. Awak akan tolong juga. Hoi! Hoi! Aduh. Supermoto. Kali ini biar saya cuba sistem tenaga kilat baru saya ni. Rasakan kuasa kilat! Wow, fungsi baru ni sangat menakjubkan. Dengan adanya fungsi baru ni, walaupun meriam, saya takkan rasa takut. Profesor Tianxing, awak penjahat! Pulangkan kampung serigala kami! Saya dah beri amaran awal-awal. Jangan berani datang dan rosakkan barang saya. Kali ini selagi tak ganti semula, jangan harap dapat keluar. Meriam-meriam ni akan serang kita. Cepat lari! Fogmos! Blue Bear! Tolong! Sangat bahaya. Baik awak sembunyi dulu. Satu, dua. Ada dua lagi. Bersembunyi ke? Awak ni penjahat yang dah merosakkan hutan. Letakkan dua budak ni di atas tali penghantar. Yang tengah bersembunyi, kalau awak tak nak keluar, kawan-kawan awak ni akan dijadikan gula-gula.